Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nada Usha sebagai pengacara TV PSS Avicena. Bertemu kita pada episod kali ini yang bertajuk Pendidikan Digital dan Masa Hadapan. Jom kita saksikan. Kenapa ni, Mak? Alamak, minyak dah habis. Mana ni? Okey, kita call ayah sekarang. Okey, jangan risau. Mak dah call ayah. Sekejap lagi ayah datang. Kenapa nampak risau ni? Dah, nanti ayah datang. Mak tengok kamu hari-hari nak datang sekolah baru ni. Sekolah lama dulu selalu tak nak datang. Suka ponteng. Hari ni ada pengisian ceramah Ustaz Kazim, Mak. Oh, Mak memang minat Ustaz Kazim tu. Baru teringat SK Jelat Pego mengamalkan pendidikan digital dan masa depan. Udah canggih, Mak. Dah ada FB. Cuba Mak buka FB live sekarang. Iya? Dan ada macam-macam lagi pendidikan digital di sekolah. Sekolah saya mempunyai bilik PS25. Bilik ini sangat kondusif, berbagai guna mengamalkan pembelajaran digital. Contohnya, bilik ini dilengkapi dengan smartboard. Pusat sumber merupakan jaringan pengetahuan di sekolah. Guru dan pelawat perlu scan QR code untuk masuk ke pusat sumber di sini. Apa? Bosan baca buku maujud? Jangan risau, kita ada sudut buku IT yang membawa anda ke dunia buku digital. Di pusat sumber juga kita ada Smart TV. Dekat kelas pula tak perlu risau, kita dah ada Smart TV. Nak belajar lebih mudah, lebih baik. Dalam sesi pembelajaran pula, kita ada pelbagai inovasi. Contohnya, inovasi FT Bulan. Mak, ayah dah sampai. Kat mana? Alhamdulillah. Sekian sahaja episod TV PSS pada kali ini. Semoga kamu semua dapat pengajaran yang baik daripada episod ni. Bye!